Antara soalan yang kerap timbul dalam bulan Ramadan, khususnya dalam kalangan muslimat, wanita, perempuan adalah kalau mereka ada tanggungjawab keluarga, anak-anak kecil, sibuk menyediakan juadah sahur, buka puasa, tak sempat baca Quran yang panjang kerana banyak nak kena uruskan anak-anak. Dah lah tak dapat puasa sebulan penuh, ada tempoh tertentu yang bercuti. Jadi dia rasa macam Ramadan dia bazir lah, waste. Dan ini boleh jadi daripada bisikan-bisikan negatif, was-was yang ditanam oleh syaitan supaya kita lemah semangat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat kasih sayangnya, semua amalan yang seorang wanita lakukan dalam rangka berkhidmat kepada keluarga, semua itu akan dilipat gandakan pahalanya dalam Ramadan. Setiap suapan makanan yang disediakan untuk orang yang berbuka puasa, suami, anak-anak, ibu bapa, pahalanya dilipat gandakan. Bukan hanya pahala dia seorang yang berpuasa, semua ahli rumah yang berpuasa, pahala tu dimasukkan ke akaun dia juga. Dia mungkin tak dapat khatam baca Quran berulang-ulang kali, tapi setiap suapan kepada anak, jaga malam mungkin tak dapat solat panjang tapi menidurkan anak, bangun uruskan keperluan anak, Allah SWT Allah akan gandakan pahala tu. Jadi lelaki ke, wanita ke, kerana setiap kita ada peranan yang berbeza dan semua peranan itu diangkat dan dimuliakan di sisi Allah SWT sebagai jalan-jalan untuk mendapatkan ganjaran pahala, keampunan dan rahmat yang melimpah-limpah di dalam Ramadan dan beyond Ramadan, melepasi Ramadan pun. Jadi saya mengajak rakan-rakan saudara-saudari menguruskan jangkaan supaya kita boleh menikmati Ramadan tanpa rasa ketinggalan, tanpa rasa negatif, rasa sangka buruk dengan Tuhan. Saya mengajak rakan-rakan untuk serta ikhlas sumpah dan tipu daya syaitan, yang kita akan belajar bagaimana kita nak positifkan minda kita, bagaimana kita nak meletakkan diri kita dalam framework syukur yang syaitan nak buktikan ke Allah yang kita tak akan bersyukur tu, kita nak tunjuk kita akan bersyukur, bersangka baik dengan Allah SWT dan merebut semua ganjaran dengan semua cara-cara dan jalan-jalan yang ada di dalam Ramadan supaya kita dapat Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Jumpa anda di sana.